Cik Rosa, Ya. orang kata Melayu Steamboat Angry mahal lah. Siapa yang kata tu? Ha? Kenapa suka-suka cakap macam tu? Jom Cik Rosa bawa tunjuk apa yang ada dekat Malaya Steamboat Angry ni, baru boleh bagi tahu macam tu. Okey, kita ada daging black pepper dekat sini, daging BBQ, kita ada 3 jenis perapan ayam, ayam hijau pedas, ayam pedas merah, ayam black pepper. Okey, kita ada kambing 2 jenis, kita ada kambing BBQ, kambing black pepper, kita ada ketam, udang, kupang, kepak, ikan dori, kerang oren, lala, sotong, pahat. Kita ada pelbagai pilihan yong taufu dekat sini, lebih daripada 20 jenis pilihan yong taufu. Kemudian kita ada nasi goreng, kita ada mi goreng, kita ada laksa, kita ada mi kari, kita ada bubur Malaya, kita ada jagung manis, kita ada 2 jenis aiskrim, iaitu aiskrim scoop dengan aiskrim batang. Okey, kemudian kita ada 3 jenis minuman sejuk. Kita ada air oren, ais Malaya, kita ada air sirap selasih Malaya, kita ada air anggur ais Malaya, dan kita ada teh tarik Malaya kau, minuman panas. Dan kita juga ada air kosong Malaya, dan kita juga sediakan kuih muih Malaya, buah-buahan Malaya, kita ada nugget, kita ada sausage, kita ada lebih 10 jenis sos pilihan, kita ada jajan. Okey, kita ada lebih 20 jenis sayur-sayuran. Kita ada telur. Kita ada sediakan telur ayam dan telur puyuh, pelbagai jenis tahu dan pelbagai pilihan mi segera. Yang tu dikatakan mahal lagi, Cik Rosa tak tahu lagi. Okey, tak tahu nak cakap macam mana lagi. Kena datang dan try dulu di Malaya Steamboat Angry Pucuk Prima. Hanya RM35 saja untuk dewasa, kanak-kanak RM19. Dengan warga emas RM25, boleh makan lebih daripada 100 pilihan makanan. Okey, sejumpa datang semua di sini. Bye-bye.